Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan serta hadirin yang saya hormati sekalian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Peribahasa ini mengajar kita bahawa kekuatan sesebuah bangsa lahir daripada perpaduan. Oleh itu, pada hari ini saya berdiri dengan penuh yakin untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bagai Serai Kita Serumpun, Bagai Sirih Kita Tersusun. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita melihat pokok serai? Walaupun batangnya banyak, akarnya berpaut kukuh antara satu sama lain. Begitu juga dengan sirih yang disusun rapi, cantik dipandang dan melambangkan kesopanan serta adab yang tinggi. Begitulah juga rakyat Malaysia, walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita hidup di bawah satu bumbung yang sama, iaitu Malaysia. Perbezaan bukan alasan untuk berpecah. Sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan kita. Hadirin sekalian, paradigma pertama saya, akidah teguh, harmoni kukuh. Prinsip pertama rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama mengajar umatnya supaya berbuat baik, menghormati orang lain, saling membantu dan hidup dalam kasih sayang. Apabila kita mengamalkan nilai-nilai murni ini, pergaduhan dapat dielakkan, persahabatan dapat dipupuk dan perpaduan akan terus subur. Murid yang menghormati guru, menghargai ibu bapa dan menyayangi rakan-rakan sebenar sedang menghayati semangat rukun negara. Hadirin yang dikasihi, paradigma kedua saya, raja ditaati, negara harmoni. Prinsip kedua rukun negara ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Raja ialah lambang perpaduan rakyat Malaysia. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlu menghormati institusi diraja, mematuhi undang-undang dan sentiasa mencintai tanah air. Sebagai murid pula, kita boleh menunjukkan semangat patriotik dengan menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat serta menjaga nama baik sekolah dan negara. Ingatlah, negara yang aman lahir daripada rakyat yang bersatu dan saling menghormati. Hadirin yang saya hormati, paradigma ketiga saya, yang sedikit kita semai, yang banyak kita tuai. Perpaduan tidak bermula dengan perkara yang besar, ia bermula dengan amalan yang kecil. Mengucapkan salam kepada guru, menghulurkan senyuman kepada rakan, berkongsi bekal dengan kawan berlain kaum, bekerjasama membersihkan kelas, menghormati budaya dan kepercayaan orang lain. Perbuatan yang kecil inilah akhirnya akan melahirkan masyarakat yang penyayang dan negara yang harmoni. Seperti sirih yang tersusun indah, begitulah juga kehidupan kita. Apabila kita menjaga adab dan kesopanan, kita akan dihormati oleh semua orang. Hadirin sekalian, Malaysia menjadi contoh kepada dunia kerana rakyatnya hidup dalam suasana aman walaupun berbidang kaum dan agama. Keamanan yang kita nikmati hari ini bukan datang dengan sendiri, tetapi hasil usaha generasi terdahulu yang sentiasa mengamalkan semangat perpaduan. Kini, tanggungjawab itu berada di bahu kita pula.
Kitalah generasi pewaris yang akan memastikan keharmonian negara terus berkekalan. Hadirin yang saya kasihi, sebagai penutup bicara, marilah kita menjadikan rukun negara bukan sekadar lafaz setiap kali perhimpunan, tetapi diamalkan dalam kehidupan seharian. Hormatilah guru, sayangilah rakan, kasihilah keluarga, cintai negara, kerana sesungguhnya bagai serai kita serumpun bagai sirip tersusun. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.